Caliper. Apa khabar gang? Aku Mat dari Sembang Spana. Kita minum dulu. So kali ni aku nak cerita pasal caliper lah. Ni caliper ni kira alat yang aku minat jugalah sebenarnya. Aku tak tahulah, aku macam selain daripada lampu, caliper ni ialah alat yang aku kalau tengok tu aku lemah tau. So sepanjang aku kerja dah banyak lah caliper yang aku beli. Tapi kebanyakannya yang murah lah, yang plastik. Okay, so caliper pertama aku beli, ada lagi caliper sekarang, tapi aku bagi kat kawan aku. Dia kerja satu bengkel dengan aku lagi sekarang. So caliper tu aku beli dekat Shopee, murah je, aku rasa macam tak sampai RM10 pun. Dia digital, pakai bateri LR44 rasanya sebiji. Dia punya resolution dia 0.1 mm. Okay, maksudnya dia paling kecil, dia boleh paparkan 0.1 mm. Dan material dia plastik, kalau aku tak sebut lagi, material dia plastik. Dan sebab kenapa aku bagi kat kawan aku, sebab dia ada masalah tau. Macam caliper tu bila kau gerak-gerakkan sikit, kau simpan dalam toolbox, lepas tu kau akan gerakkan toolbox, kau angkat toolbox tu, lepas tu dia tergerak sikit je, dia akan on. Kau off, dia akan on balik. So bateri dia cepat habis lah. So aku serabut. So kadang-kadang penutup bateri tu tercabut. Aku tak minat lah, macam nyampah. So ketepatan dia okey lah. Aku tak ada caliper tu nak tunjuk sekarang, tapi ketepatan dia okey. Dia resolution dia pun 0.1 mm je, tak adalah macam deep sangat kan. So dia okey lah. Lepas tu kalau aku macam gerakkan laju-laju caliper tu pun dia okey, bacaan dia boleh keep up. Cuma itulah, dia punya potongan plastik tu tak cantik sangat lah. Dia tak berapa tepat lah, tapi itulah, benda murah kan. Lepas tu aku ada beli caliper lain. Aku ada beli jenama Remax, plastik juga, tapi dia version vernier macam ni lah. Yang ada scale macam ni kan, tapi plastik lah. So yang itu dia keseluruhan plastik kecuali ni tau, kecuali besi ni lah. Besi ni dia besi lah. Batang tu dia besi, dia bukan plastik. Yang lain semua plastik. So yang itu aku beli RM5 macam tu rasanya. Masa aku beli dekat Manjung, tak silap aku beli kat Manjung. Masa tu aku kerja dekat Manjung. Lepas tu aku beli dalam, aku rasa bukan RM5 lah, aku rasa dalam RM8 macam tu pun. Mahal jugalah. Tak tahu gimana caliper tu hilang. Lepas tu aku beli dekat Eco. Style sama je macam yang Remax tu. Dan aku sebiji lah, tapi beli kat Eco RM2.40 lah rasanya masa tu. Sekarang dah RM2.06 kan. Aku beli masa tu RM2.40. Lepas tu aku caliper tu masih ada lagi sampai sekarang, tapi aku letak dekat tempat kerja. So sekarang ni caliper yang menggantikan caliper digital yang aku pergi kat kawan aku tu ialah caliper Eco tu. Kemudian aku beli satu lagi plastik dari kedai Eco juga. Yang ni aku rasa RM2.04 lagi rasanya masa tu. Yang ni jenama Hyro 6 inci. So yang ini aku suka sebab apa tau. Pertama ini ialah caliper plastik yang paling kemas lah. Aku tengok dia punya skala dia setakat ni, aku rasa inilah yang paling kemas berbanding daripada yang lain lah. Ini paling kemas. Kemudian dia semua plastik tau, termasuk kalau korang boleh tengok kat sini. Kalau boleh tengok, dia punya batang depth rod je. Nampak tak? Itu pun plastik juga. Betul tu. Itu pun plastik juga. Jadi dia bukan besi. Jadi aku nak, tujuan kenapa aku ada caliper plastik dekat rumah kan, ialah sebab aku nak guna untuk macam benda yang aku tak nak calar lah. Aku tak mau dicalar, so itu aku beli caliper plastik. Tapi setakat ni aku tak ada kegunaan macam tu lagi. So aku tak buka lah daripada dia punya packaging. Okay.
Kemudian aku beli kaliper besi lah. So yang ini jenama Tactics. Ni Tactics. Yang ini aku beli dekat Mr. DIY. Aku rasa dalam RM47 macam tu, tak sampai RM50. So ni kan, kau tengok ni Tactics kat sini. Susah. Okay, Tactics 6 inci juga. Okay, tapi kalau kau merujuk kat sini, dia ada ni tau, skru untuk adjust. So masa aku beli tu, benda ni skala ni sebenarnya tak tepat tau. So aku kena adjust sendiri. So aku adjust ikut mata je lah, tak tahulah betul tepat ke tak kan. Lepas tu bekas ni memang datang sekali lah. Lepas tu belakang ni ada lah, tak tahulah carta apa, entah Whitworth ni kalau tak silap aku macam size screw ke apa entah. So dia ada kaliper ni, dia ada metrik 0.02 mm dengan inci lah ke atas. Yang ini pakai sistem 1/1000 inci. Kalau yang plastik tadi dia 0.05 mm dan 1/128 inci. 1/128 inci. Okay, yang ni 1/1000 inci. Boleh nampak? Dan ni lah 0.02 mm. Apa mah? Cuba aku zoom sikit. Macam susah nampak. Ni pun cantik ni. 1/1000 inci dengan 0.02 mm. Okay, so aku beli yang ni dan terus terang aku menyesal lah. Sebab pertama harga ni mahal jugalah, dalam RM50 macam tu kan. Lepas tu aku tak yakin tau aku adjust skru ni betul ke tak. Dan kemudian korang tengok kan, aku bersihkan ni dulu. Bersihkan dia punya rahang ni. Lepas tu korang tengok boleh nampak tak? Aduh, susah pula tu. Boleh nampak dekat sini. Dekat sini boleh nampak tak? Rahang dia tak rapat tau. Rahang kaliper tak rapat. Tu. Okay. So dia memang potongan tak berapa rapat lah. Kalau kau ambil ni, kalau tak tu pandang ke atas, menghala ke lampu Kalimantan tu, boleh nampak lah ada cahaya tembus. Lepas tu itulah pada aku tak value lah beli. Macam menyesal juga lah. Buang duit je beli. Jadi aku punya nasihat ialah, kaliper ni kau tak payah beli yang murah, kau beli yang mahal terus. Okay. Plastik, kecuali kalau korang memang nak plastik, maksud sebab tak nak calar. Kecuali kalau korang nak macam tu, jangan beli plastik. Beli besi. Sebab plastik ni, pemerhatian aku setakat yang aku pakai setakat ni kan, semua dia punya kualiti binaan dia dan ketepatan itu lari lah. Tak dia macam betul-betul tepat. Ini yang aku tengok macam, nampak macam paling cun lah dia punya kualiti tu, dengan dia punya nampak garis-garis tu nampak macam tepat jugalah kena kan. Dia punya selari tu. Okay. Kemudian, so bila aku tak perhati ni, aku beli Mito Toyo. So Mito Toyo, dia tak datang dalam bekas keras macam ni, dia datang dalam bag macam ni. Tapi sebenarnya bila aku simpan dalam toolbox, aku letak Mito Toyo dalam bekas ni. Yang Tactics ni aku campak duduk luar je. Okay, yang ni aku beli dalam 180, 200 macam tu, tak ingat lah. Aku beli kat Lazada. Sebab produk Mito Toyo ni susah sikit, dia banyak palsu, banyak yang tiruan. Jadi aku cari, ada satu syarikat ni nama dia Central Technic Industries ke macam tu. Diorang ialah pengedar sah Mito Toyo dekat Malaysia. Dan aku tengok diorang ada buka kedai online dekat Lazada. So aku beli daripada diorang lah dekat Lazada. Dekat sini yang ni sama juga, kau boleh tengok. Dia model 0.02 mm ataupun 1/1000 inci ataupun 0.001 inci. So dia ada dua lah. Dia ada metrik
dengan apa kita panggil tu inci, metrik dan inci. So ada dua. Korang boleh beli model yang ada metrik saja ataupun model ada inci. Inci saja tak mesti ada ketak. Tapi tu lah, kalau nak 0.05 ada, 0.02 ada. Aku biasa guna 0.02, so aku beli yang ni lah. So yang ni kualiti dia lebih bagus lah kan. Yang ni okay, tengok sini dia ada part number dia ada apa nama, serial number dia, ada QR code lagi kat sini. Macam ni kan. So yang ini setakat aku gunakan ni memang puas hati lah kualiti dia. Dia punya dakwat ni memang jelas nampak, dakwat dia jelas. Lepas tu kat sini dia punya rahang ni kan, kalau kalau aku buka ni, korang mungkin susah nampak aku, tapi dia ni memang licin rahang dia ni kan. Memang macam cermin, mirror finish. Benda ni aku cuba post nanti dekat TikTok ke, dekat thread ke Instagram ke kan. Aku tunjuk korang betapa licinnya benda ni. Kalau aku letak handphone dekat bawah ni kan, buka video ke apa, aku boleh nampak pantulan dekat sini memang jelas. Macam tu punya kemas dia, finishing dia. Dan aku akan demo untuk tunjuk yang dia tak ada cahaya tembus tau. Lap dulu rahang ni. Ya. Sekejap macam kotor sikit. Sorry lah geng, aku tengok ada jugalah gap sikit. Boleh nampak ada gap tu, ada gap sikit. Sebab dulu masa aku mula beli tu kan, aku check tau, memang macam mana pun aku check, dia memang tak ada gap langsung. So aku tak tahulah dia dah bengkok ke, nak kata karat. Aku tengok tak adalah karat pun kat sini. Sebab dia tu pun stainless steel. Aku tak puas hati lah geng. Lepas aku habis rakam, aku check balik kan, kaliper ni mana ada cahaya tembus geng. Aku tak tahulah apa yang aku salah buat dia. Aku tak lap habis ke dia punya apa nama, dia punya habuk ke apa kan. Nampak, aku dah pandang apa kata, halakan ni dekat ceiling pun tak boleh nampak cahaya. Tengok mana ada tembus cahaya, langsung tak ada. Ada nampak? Tak ada kan. Lepas tu ni memang smooth lah, memang serius. Licin je kau gerakkan dia, licin je pergerakan, tak ada sangkut-sangkut. Lepas tu dia punya benda ni kau lebih yakin lah bila guna Mitutoyo kan. Macam jenama yang apa nama, dipercayai lah. Tengok sini dia made in Japan. Ni made in Japan Mitutoyo. So okay, kenapa aku buat keputusan untuk beli Mitutoyo yang, sorry, bukan Mitutoyo lah, maksud aku caliper yang jenis vernier, dan bukan jenis digital ataupun jenis dial. Yang dial aku tak ada, tapi ada setengah orang suka pakai yang dial yang ada jarum tu tau. Dia sini ada macam jam kan, ada jarum. Ada setengah orang suka pakai macam tu. Okay, mula-mula pertama sekali aku tak suka pakai bateri tau. Aku tak suka barang yang ada bateri, kecuali sesetengah benda lah. Macam lampu kan, macam naik lah kalau lampu nak kena pasang wire apa orang kata. So lampu aku memang nak rechargeable lah. Macam benda lain memang aku tak suka pakai bateri. Jadi sama kat macam caliper ni, aku tak suka pakai bateri. Aku tak nak langsung pakai bateri. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kalau aku beli yang digital tu kan, kalau aku beli Mitutoyo ada dua masalah. Pertama, Mitutoyo ni mahal sangat. Yang kedua, bateri dia pakai SR44. Apa yang aku dengar lah, bateri dia susah nak cari dan harga agak mahal. So itu sedikit masalah pula kan. Okay. Kemudian
Selain tu, aku tak suka lah bila macam nak guna je, tiba tengok bateri habis. Sekarang macam kena dekat caliper digital aku yang satu lagi tu, yang aku bagi kat kawan aku tu. Kemudian okay, kalau aku beli yang jenama lain yang bukan Mito Toyo pula, contoh macam Insize, aku bukan kata tak bagus ke apa kan. Jenama tu stok bagus. Aku pernah pakai dulu masa kerja dekat service center jenama Insize ni. Dari diorang punya caliper, micrometer, dia punya apa kita panggil, dial indicator, dengan satu lagi bore gauge. Aku pernah pakai diorang punya barang semua. Bagus je, barang diorang elok sebenarnya. Cuma bila digital ni kan, pertama aku tengok orang yang pakai caliper digital, bila diorang beli yang bukan Mito Toyo, kebanyakan ada masalah bila diorang macam contoh gerak laju macam ni kan, baju dia macam sistem tu tak boleh baca tau berapa ukuran dia. Dia jadi salah. Jadi aku adalah pergi kedai Mr. DIY, aku ada check lah dia punya caliper digital tu kan, yang resolution dia 0.01 mm tu. Memang betul lah kalau aku dah macam tutup kan, aku tutup rapat, kemudian aku zero kan, lepas tu aku gerak laju pak macam tu kan, bacaannya memang jadi salah. Bila tutup rapat balik dia tak dapat kosong semula. So aku tengok orang putih pun banyak ada kena masalah yang serupa. Lepas tu aku baca review pasal caliper Insize pun ada lah beberapa orang yang sebut pasal dia punya bacaan tu boleh jadi salah kalau laju. So aku buat keputusan untuk tak nak beli yang jenis digital. Mungkin kalau aku dah tua sangat nanti, mata aku dah tak boleh nak tengok nombor dekat skala vernier ni, pada waktu tu mungkinlah aku akan bertukar kepada apa kita panggil, kepada digital. Okay. Kemudian jenis dial pula, yang aku rasa aku tak pernah tengok yang suka caliper dial ni, Pokku. Kalau korang tak kenal Pokku, korang boleh pergi channel dia. Dia tu kira macam reviewer spana yang Malaysia lah, yang kira macam awal lah aku tengok kan. Macam sebelum aku tengok ada orang Melayu yang review spana, aku tengok buat dululah. Tak tahulah kalau aku salah kan. Tapi dia aku tengok dia ada pakai caliper jenis dial lah, pakai jarum tu kan. Okay, so pakai jarum ni pada aku lebih senang lah nak baca daripada vernier ni. Dia lebih senang. Dan kemudian dia juga resolution dia 0.01 mm. So dia boleh menandingi resolution caliper digital. Okay, tapi kenapa aku decide untuk tak nak juga beli caliper dial, sebab caliper dial ni ialah yang paling sensitif lah. Apa yang aku belajar, apa yang aku baca, aku buat kajian, dia yang paling sensitif antara semua jenis caliper, iaitu vernier digital. Dia yang paling sensitif. Dan satu lagi, disebabkan mekanisme belakang ni dia ada macam gigi gear semua kan. Apa yang aku kaji, dia sensitif. Dia tak boleh terdedah kepada kotoran. So aku kerja bengkel, memanglah aku sayang caliper aku kan. Aku sayang alat-alat ukuran ni, aku jaga dia. Aku tak, bila alat ukuran aku tak apa kita panggil, tak adalah guna untuk abuse, tak guna untuk ketuk, tak ada campak-campak kan, simpan dalam bekas elok-elok. Tapi aku tak nak ada risiko ada habuk ke apa-apa masuk dalam sistem gigi gear kat belakang ni dan menyebabkan kerosakan pada dial caliper tu. Lagipun dial caliper ni pun boleh tahan mahal juga sebenarnya. Itulah pasal caliper. Nasihat aku ialah tak kisahlah korang nak beli apa pun, tapi ini nasihat akulah kan, nasihat je. Kalau korang memang korang tak ada keperluan untuk beli yang plastik, jangan beli plastik. Okay. Dan satu lagi, jangan beli Mr. DIY ni. Tak kisahlah jenis yang vernier ni ke, ataupun jenis yang digital, terus beli yang berjenama. Macam Mito Toyo ke, tak mahal mana pun. Ataupun Insize pun boleh juga. Dan kalau korang nak beli yang jenis digital, aku nasihatkan belilah Mito Toyo Digimatic yang original. Tapi Mito Toyo lagi-lagi
Mito 20 G-Matic ni kan, caliper dia memang sangat-sangat lah banyak yang tiruan. Memang susah nak kenal pasti. Dia punya tiruan tu memang bagus sangat, mencabar lah nak kenal pasti. So belilah daripada pengedar yang sah. Macam yang aku beli ni, Central Technic Industries tu, macam tu. Kalau aku ingat nanti aku letak link kedai diorang dekat apa nama video ni. Lepas tu kalau korang nak beli yang dial, itulah dia, macam aku cakap, dia korang kena jaga dia elok sikit. Dan dia tak berapa tahan lah dengan kotoran. Okay. So sekian je video aku. Kalau korang ada apa-apa pendapat ke apa, tulis je kat komen. Okay. Terima kasih menonton.